Seorang bekas jurutera mengaku bersalah atas pertuduhan menggunakan wang palsu dan cubaan mencuri seutas gelang tangan emas. Ahmad Faisal Muhammad Syahrani, 34 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan hakim dalam prosiding di dua mahkamah Kuala Terengganu. Tidak kira apapun pekerjaan seseorang, sama ada halal ataupun haram, mempunyai sedikit pengetahuan asas sangat penting. Bahkan menjadi penjenayah juga perlu ilmu pengetahuan. Seorang bekas jurutera, Ahmad Faisal Muhammad Syahrani, 34, sangat teringin untuk mendapatkan seutas gelang emas. Tapi kita tak pasti kenapa sebab tidak dinyatakan dalam berita. Mungkin untuk isteri atau kekasihnya. Oleh kerana tiada duit untuk membeli gelang emas, dia guna printer berwarna untuk mencetak banyak wang kertas RM50. Kemudian pada 18 Disember 2025, kira-kira jam 3.10 petang, dia cuba menggunakan 359 keping wang kertas RM50 palsu tersebut untuk beli gelang emas di kedai emas Lelong Maya, cabang 3 Kuala Terengganu. Masalahnya, wang palsu yang dicetaknya memang tiada kualiti. Sekali tengok, pekerja kedai dah tahu yang wang itu palsu. Jika dicetak dengan baik sekalipun, wang palsu sangat mudah dikesan kerana semua kedai sekarang ada mesin scanner UV untuk mengesan wang palsu. Jadi, kalau nak beli emas dengan wang palsu, memang sudah tentu tak lepas. Yang menghairankan ialah bagaimana seorang lelaki dewasa tidak tahu perkara ini. Tular di media sosial apabila seorang lelaki didapati kantoi menggunakan selongkok wang kertas palsu untuk membeli barang kemas di sebuah kedai emas di Jalan Cabang 3 di Kuala Terengganu pada 18 Disember. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Noor berkata, suspek datang bersendirian dengan memakai kopiah putih bercermin mata hitam dan menggunakan peletup muka berwarna merah jambu. Difahamkan suspek menyatakan hasrat ingin membeli barang kemas dengan anggaran nilai RM30,000. Beliau berkata suspek juga mengambil gambar barang kemas kononnya untuk ditunjukkan kepada isterinya dan selepas 2 kali keluar masuk premis, dia menyatakan hasrat untuk ingin membeli barang kemas yang dilihatnya. Menurutnya, jurujual mengambil wang itu untuk melihat sendiri di dalamnya, namun berlaku tarik-menarik antara mereka. Katanya suspek terbabit kemudian bertindak agresif dan terus melarikan diri. Azli berkata suspek berkenaan melarikan diri dengan menggunakan produk Azia dengan nombor pendaftaran VHA4371, namun semakan mendapati ia adalah palsu. Oleh kerana gagal mendapatkan gelang emas dalam percubaan pertama, seminggu selepas itu Ahmad Faisal mencuba lagi. Kali ini dia dah tahu guna wang palsu memang tak lepas. Kali ini dia cuba taktik rampas dan lari. Jadi kira-kira jam 12.20 tengah hari pada 25 Disember 2025, dia masuk ke kedai emas Hajah Nik Pa, Pakar Dungun dan berpura-pura ingin melihat emas. Kemudian dia cuba mencuri seutas rantai tangan bernilai RM29,000 dari tangan penjual. Malangnya, seperti kebanyakan kedai emas sekarang, kedai itu dilengkapkan dengan pintu auto lock, iaitu pekerja kedai boleh mengunci pintu dengan menekan butang dari kaunter untuk mengelakkan pencuri melarikan diri. Malangnya, Ahmad Faisal tidak mengetahui kewujudan teknologi tersebut yang telah agak lama digunakan di Malaysia. Dia seolah seorang yang baru keluar dari gua setelah bertapa dalam tempoh yang lama. Kali ini dia telah ditangkap dan diserahkan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir berkata, kejadian berlaku di sebuah kedai emas di Pakar kira-kira jam 12.20 tengah hari Khamis lalu. Menurutnya, hasil semakan rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati suspek berusia 33 tahun masuk ke dalam kedai seorang diri dengan memakai pelitup muka dan kopiah. Suspek kemudian meminta pekerja di kaunter supaya ditunjukkan rantai emas berkenaan. Kononnya ingin membelinya. Ketika berpura-pura memeriksa barang kemas itu, suspek tiba-tiba bertindak melarikan diri namun gagal kerana pintu kedai tidak dapat dibuka. Seorang pelanggan kemudian bertindak menahan suspek sebelum menghubungi pihak polis. Hasil siasatan mendapati suspek menggunakan sebuah kereta dengan nombor pendaftaran palsu yang dipercayai didaftarkan atas nama bapa saudaranya. Suspek direman sehingga esok untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana kesalahan curi dalam bangunan. Seorang bekas jurutera mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dakwaan cuba menggunakan wang palsu bagi mendapatkan barang kemas di sebuah kedai emas pada Disember lalu. Tertuduh Ahmad Faisal Muhammad Syahrani, 34, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Nazliza Muhammad Nazri.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa cuba menggunakan 359 keping wang kertas RM50 palsu sebagai wang tulen di kedai emas Lelong Maya cabang 3 di sini kira-kira jam 3.10 petang pada 18 Disember tahun lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 489B Kanun Keseksahan yang dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda. Manakala Seksyen 511 memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 1/2 daripada tempoh maksimum kesalahan asal. Mahkamah bagaimanapun tidak menawarkan sebarang jaminan bagi pertuduhan tersebut dan menetapkan 19 Januari depan untuk sebutan semula kes dan hukuman. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Aisyah Muhammad, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YABGK Umi Syarmimi Harun. Sementara itu, dalam prosiding berasingan di Mahkamah Magistrate untuk tuduhan kedua, tertuduh turut mengaku bersalah atas pertuduhan cuba mencuri seutas rantai tangan bernilai RM29,000 di dalam sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat simpanan harta benda. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda. Bagi kesalahan kali kedua, hukuman boleh merangkumi penjara, denda atau sebatan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ali Nazihah Ahmad Yunus, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YABGK Najmi Adila Nasir. Bagi kesalahan itu, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 19 Januari ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan hukuman di Mahkamah Magistrate Dungun. Kes ini menunjukkan betapa pentingnya mempunyai pengetahuan tentang teknologi yang biasa digunakan zaman sekarang seperti UV scanner dan pintu auto lock sebelum cuba menjadi penjenayah. Sekian, terima kasih. Wassalam.